Seorang warga emas berusia 66 tahun antara 13 lelaki yang ditahan dalam serbuan ke atas sebuah pusat sauna yang dipercayai menjadi lokasi aktiviti hubungan songsang di Jalan Perai Jaya, Perai. Turut ditahan pada operasi yang bermula pukul 7 malam Sabtu adalah pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Hasil maklumat dan risikan menyasarkan premis terbabit yang beroperasi di tingkat 1 dan 2 bangunan kedai 3 tingkat. Ketika serbuan beberapa pengunjung di tingkat 2 premis dapati sedang melakukan aktiviti sauna dengan hanya berseluar dalam. Dalam serbuan itu, polis menahan 11 pengunjung berusia di antara 19 hingga 66 tahun yang terdiri daripada lelaki tempatan serta 2 warga asing, masing-masing dari Thailand dan China. Selain itu, pemeriksaan lanjut pihak berkuasa juga mendapati premis berkenaan dilengkapi dengan ruang rehat, sauna dan beberapa ruang partition yang dipercayai digunakan untuk aktiviti hubungan sejenis. Difahamkan pusat sauna itu telah beroperasi sejak 5 tahun lalu dan dipercayai menarik kehadiran pelanggan songsang sekitar 2 bulan lalu dengan mengenakan caj masuk sebanyak RM35 seorang. Premis berkenaan turut memaparkan gambar panduan yang dikatakan berperanan sebagai kod komunikasi dalam kalangan pengunjung untuk mengenal pasti kecenderungan seksual melalui pemakaian gelang tangan atau gelang kaki. Sementara itu, Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail ketika dihubungi mengesahkan serbuan dan tangkapan terbabit. Kesemua mereka yang ditahan telah dibawa ke IPD SPT untuk siasatan lanjut. Untuk rekod, operasi dijalankan oleh bahagian kongsi gelap, judi dan maksiat di-7 Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seberang Perai Tengah SPT serta Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 377B Kanun Keseksaan.